So hari ni kita ada dekat Alostar. Ini dekat area apa nama tempat ni? Haifa pun tak sure. Sekejap lagi Haifa tanya sama Haifa. Okay, sekarang ni kejap lagi kita nak makan Cikuro. Cikuro yang famous dekat Indonesia tu, kat Jakarta tu. Tapi yang ni yang orang Malaysia buat. Dekat Malaysia, ada orang Malaysia buat. Okay, lepas tu sama Haifa akan beli dumpling ke dimsum ke, tak tahulah. Haifa beli, so kita akan try. Haifa tengok ada kat belakang. 6 pieces. 6 pieces. Berapa ringgit dia jual? Yang ni dumpling. Tono dumpling ke dimsum. Sorry. Tu dia buat macam takoyaki tu. Yang bawah tu. Oh, takoyaki apa? Sos dia dengan yang macam rumpai. Dia tabung apa tu. Oh, tak nak lah rumput-rumpai tu. Mentai tu sos apa tu. Tak nak kata. Tu nak tengok tak? Punya tu. Tana. Nak ke bawah kain ke? Nampak lah. Okay. Ada 6. Mungkin flavor lain-lain kan? Ya ke? Rasa flavor lain-lain ni. You nak cicah. Tak nak ni. Ambil je tu. Mana dia punya depan, mana belakang? Yang pendek depan. Sama je ke semua flavor? Kita gigit sama sebawah. Okey. Untuk kita rasa. I rasa ni beef. I rasa tu beef. Jangan. Oh lemak, baby nut pula. Tak pedas kan? Dah tak kena awal tu. Bahaya baby, cannot give you. Tadi you dah cucuk mata. Apa? Ayam. Apa? Udang. I akan ambil ni. I rasa ni udang. Colour ni kan? Ni selalu ni udang ni, colour kuning ni. Ya. Ui. Oh, dia punya macam udang. Takkan kata apa yang susah. Yang ni kat udang. Ayam. Dia punya ayam. Ayam eh? Kita try ni ya. Colour orange. Rasa ni udang kot. Kita try. Sedap juga. Ledah ni. Okay. Ni adalah Ni apa? ikan. Ikan. Nah, rasa ikan. Macam ikan macam otak-otak tu. Try kita pula. Dia tom yam. Sedap lah pula. Tom yam. Ya, silap tom yam. Yang putih tak tahu apa. Ada pink-pink ni. Sedap lah pula sambal dia ni. Dah. Tapi sedap kan? Udang. Sedap. Okay, sedap. Ni apa? Potong. Tak mau cicah aku. Cicah. Tak apa. Air punya ni. Okay. Air punya okey. Duduk ni mahal. Kita akan cuba. Jadi apa ni? Ini bukan daripada Indonesia. Okay, Dia ini adalah daripada Malaysia. Alostar. Jangan. No. Kau kena buat seseorang ni dia pegang. No. Ni dia pegang ni. Tu. Boleh macam ni. Saya akan makan dulu. Ini adalah flavor Ranch oil. Creamy ranch lava. okay. Dia rasa dia rasa dah sebelum ni tau. Tapi tak panas. Rasa dia macam Dia dah ni kot. Pakai. macam nugget ayam. Tak panas. Tapi bukan nugget lah. Macam tak panas je. Nugget yang ada breadcrumb. Dapat bayangkan tak? Sebab tak panas. Macam fish ball. Oh, tak panas. Tak panas. Dah buat dulu lah. Chicken roll yang kita beli dekat depan ni ada 3 flavor sama Haifa beli. BBQ, ranch dengan keju, cheese. Okay, dia punya sos lah. So sekejap lagi kita akan try makan. Mungkin kita kena parking depan sana.
Kalau nak pergi kat situ, ready? Nampak je. Nanti kita tukar tempat. Kita parking balik sana. Macam ni je ayam. Macam berbola ayam tu. Nugget. Macam nugget ayam. Aduh. Lepas tu luar dia breadcrumb ni lah. Golden crumb ni. Lepas tu ada sos dalam dia tu tengah. Okay, yang ni Samantha punya. Dia punya BBQ. Bau pun dah macam masam-masam pedas. Okay, kita bagi Samantha try dulu. Tu, nampak dia punya sos BBQ dia. Oh, macam sos ni. Ni, chicken chop. Nak ambil ni kot? Nah, bagi Samantha try dulu. Dalam dia macam tu. Dalam dia sos ni lah BBQ ni. Contoh chicken chop je ada rasa. Okey, ni macam chicken chop. Sama. Yafiq akan makan pula di situ. Anak Aifah tidur seorang kat belakang. Kalau panas-panas sedap. Kalau bila dia dah sejuk, dia macam muak sikit. Sebab dia full ayam. Yang nugget. Chicken roll. Dia chicken roll. Dia cakap dia chicken roulette. Chicken roulette nama dia. Chicken roulette. Roulette. Chicken roulette. Chicken roulette punya resepi dia. Ada lain cakap. Dia melompat tak habis. Kat depan kita orang ni ada orang tengah petik mangga. Tapi mangga tak masak lagi tu. Ya, syok masak. Dia nak buat lain ni. Dia nak buat jam apa ni. Flavor apa tak tahulah. Guna buah mangga ni. Masam nak cincang. Tu. Owner dia dah tanya dah tu. Mana? Tu rumah tu. Rumah depan. Weh. Belah tu weh. Tu tutup. Belah tu weh. Ke dia cakap terima kasih? Dah lah. Tak tahu lah. Tapi owner dia dah cakap lah. Lepas tu dia macam Tu weh belah. Jadi aku dah banyak kat tu. Mana nak makan tak? Tu weh belah. Ataupun dia cakap awak ambil Belah. tu saya punya. Oh ya ke? Sorry ya. Rasa macam chicken chop. Tapi tak ada tulang. Macam kuah chicken chop. Bukan rasa chicken roll tu. Bukan sos tu. Chicken roll ni macam nugget lah. Macam nugget kan. Tapi bersihan nugget tombay. Boleh lah kalau macam teringin nak makan yang bukan nasi tu. Kan? RM12. Kenyang lah sebab ayam dia banyak. 3 dah 36. Tapi dia full ayam. Semacam berbaloi lah juga. RM12 tu. Kenyang ayam. Ya. Dah habis. Ya. Jadi ibarat kita makan dada ayam tu. Yang kubui tu, bayangkan kita makan. Betul? Tapi tak ada lah sebiji tu sebab ni kan ada tepung dia. Tapi tepung dia pun salut sikit je lah dengan breadcrumb tu. Tapi dia kurang lah bila kita makan dengan sos tu. Sos tu yang manis tu. Gula kat situ. Daddy buang yang tu dalam tu. Yang ni tinggalkan. Yang lagi 2 ni Daddy buang dalam plastik tadi. Plastik yang tu. Okay. So itu je video kita kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Thank you for watching. Bye bye guys.